اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Auda penonton yang dirahmati Allah sekalian, zakat fitrah diwajibkan ke atas orang Islam yang memiliki lebihan belanja daripada keperluan dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya pada waktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, yakni malam hari raya dan siang hari raya. Adapun orang Islam yang tidak memiliki lebihan belanja untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya pada waktu yang disebutkan, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Ada kalanya orang yang wajib ke atasnya menunaikan zakat fitrah mewakilkan kepada orang lain untuk membuat pembayaran zakat fitrah bagi pihak dirinya, yakni orang yang berzakat dan orang-orang yang di bawah tanggungannya dengan menggunakan harta wakil. Dalam keadaan sebegini, adakah dibolehkan menggunakan harta wakil untuk membayar zakat fitrah bukan disebabkan dia tidak mempunyai harta atau tidak berkemampuan untuk menunaikan zakat? Bagaimana pula dengan niat zakat dalam keadaan seumpama ini? Insya-Allah, irsyad hukum kali ini akan memberikan penjelasan mengenainya. Hukum orang yang berzakat berwakil kepada orang lain untuk melaksanakan zakat fitrahnya adalah harus, sama ada zakat fitrah tersebut adalah bagi diri orang yang berwakil atau bagi ahli keluarganya yang ditanggung nafkahnya. Keharusan dalam perkara ini adalah kerana zakat fitrah itu daripada ibadah maliyah, iaitu ibadah yang berkaitan dengan harta. Keharusan berwakil kepada seseorang untuk menunaikan zakat fitrah adalah sama seperti keharusan berwakil kepada seseorang untuk membayar hutang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, menunaikan zakat fitrah menggunakan harta wakil yang bukan disebabkan orang yang berzakat tidak mempunyai harta atau tidak berkemampuan untuk menunaikan zakat, maka hukumnya adalah harus. Perkara ini ada disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' ketika menjelaskan tentang keharusan menyerahkan pembayaran zakat melalui wakil. Beliau menjelaskan bahawa menurut al-ashab, yakni ulama-ulama terkemuka mazhab Syafi'i yang terdahulu, mewakilkan pembayaran zakat kepada orang lain dengan menggunakan hartanya atau harta wakil, kedua-duanya adalah harus tanpa ada perselisihan pendapat. Antara perkara yang penting untuk diambil perhatian dalam perkara melaksanakan zakat secara berwakil, sama ada orang yang berzakat itu menggunakan hartanya sendiri atau menggunakan harta wakil, ialah niat zakat. Niat zakat adalah salah satu syarat sah dalam pelaksanaan zakat. Letak niat adalah di dalam hati, namun adalah sunat melafazkannya kerana dapat membantu apa yang diniatkan dalam hati. Contoh niat zakat fitrah bagi orang yang berzakat ialah: pertama, untuk diri sendiri, ini zakat fitrahku. Kedua, untuk diri sendiri dan tanggungan seperti isteri dan anak-anak, ini zakat fitrahku dan orang-orang yang di bawah tanggunganku.
Niat berzakat itu memadai dan sah dilakukan oleh orang yang berzakat ketika mengasingkan sejumlah wang zakat daripada hartanya. Niat berzakat itu juga memadai dilakukan ketika menyerahkan zakat tersebut kepada wakilnya atau amil. Niat berzakat juga memadai dan sah dilakukan sebelum dilaksanakan pengagihan zakat tersebut kepada para penerima zakat. Adapun niat orang yang berzakat secara berwakil memadai dilakukan ketika menyerahkan zakat tersebut kepada wakilnya, walaupun wakil berkenaan tidak berniat ketika mengagihkan zakat tersebut kepada penerima zakat. Perkara ini dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Katanya, وَتَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إِلَى الْوَكِيلِ عَنْ نِيَّةِ الْوَكِيلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْأَصَحِّ لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنَ الْمُخَاطَبِ بِالزَّكَاةِ مُقَارِنَةً لِفِعْلِهِ إِذِ الْمَالُ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ نِيَّةَ الْحَجِّ مِنَ النَّائِبِ. Artinya, dan memadai niat orang yang berwakil ketika penyerahan yakni zakat kepada wakil tanpa perlu dari niat wakil ketika melakukan pengagihan kepada orang-orang yang berhak menurut pendapat al-asah, kerana adanya niat daripada orang yang diperintahkan mengeluarkan zakat beriringan dengan perbuatannya kerana harta itu adalah miliknya, dan dengan yang demikian itu ia berbeza dengan niat haji yang perlu dilakukan oleh pengganti yakni wakil. Sungguh pun wakil tidak perlu berniat, namun adalah afdal baginya untuk berniat zakat bagi pihak orang yang berzakat ketika menyerahkan zakat tersebut kepada penerima zakat. Adapun jika orang yang berzakat itu sama sekali tidak berniat zakat, maka zakat yang ditunaikannya itu tidak sah, sekalipun wakil berkenaan berniat zakat bagi pihaknya. Contoh niat zakat fitrah bagi wakil ialah, ini adalah zakat fitrah yang wajib pada tahun ini bagi Polan bin Polan. Auda penonton yang dirahmati Allah, dalam pelaksanaan zakat menggunakan harta wakil, hukum berniat zakat bagi wakil adalah wajib dan tidak memadai niat zakat yang dilakukan oleh orang yang berzakat semata-mata. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj ada menukil perkataan Imam Al-Mutawalli rahimahullah mengenai perkara ini. Katanya, وقال المتولي وغيره يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية. Artinya, Imam Al-Mutawalli dan selainnya berkata, niat wakil adalah menjadi kemestian apabila kefarduan menunaikan zakat berlaku dengan hartanya, yakni wakil, dengan berkata orang yang berwakil kepadanya, yakni wakil, tunaikan zakatku dari hartamu, dengan tujuan beralih perbuatannya, yakni wakil itu, menjadi bagi pihaknya, yakni orang yang berwakil, dan ucapannya, yakni orang yang berwakil kepadanya, yakni wakil itu, mengandungi keizinan baginya, yakni wakil dalam berniat. Demikian adalah beberapa penjelasan mengenai hukum zakat fitrah menggunakan harta wakil. Semoga dengan ilmu yang disampaikan ini sedikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Sekian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى